Oh ni air sup. Pickle. Ini orang beratur ni, mesti viral ni. Orang beratur ni jual apa Mina? Papaya. Oh, dia buat sana labu. Aiskrim ke? Cantiknya dia packing macam ni. Mama nak tiru juga nanti. Cantik lah. Kita nak belajar tau guys untuk bisnes. Aiskrim dia nampak sedap lah. Aiskrim macam mana ni? Kek. Lepas tu dalam tu aiskrim. Tak nampak. Kek or aiskrim? Oh, aiskrim. Ini entrance lain. Ada tanghulu kat sini. Tanghulu dia cantik guys. Kalau non-Muslim, memang heaven lah untuk korang. Ni ayam goreng ya. Produk ayam pun dia berbagai-bagai. Ini boleh ambil idea bisnes ya. Ini cendawan kering. Cendawan kering. 来尝一尝。快点，我也不跟你要钱，快点的。谢. Dia paksa weh. Aku pun tak tahu benda apa ni. Apa ni Mina? Kering-kering tapi benda apa? Ni apa macam nougat. Nougat. No. Oh, 不可以. Muslim 不可以. Ni Mina pakai songkok ni apa? Mana? Oh? Dia chef lah. Oh, boleh makan kat sini ya. Korang yang non-Muslim boleh makan fresh. Nampak dia masak dumpling. Atuk ni buat halia, dia potong halia. Tertib je atuk ni buat kerja. Ni apa ni? Macam cekodok. Kreatif lah guys. Ni macam pau goreng inti kacang. Oh my god. Ni strawberry ni kau tengok strawberry besar gila. Ni macam dekat kuming kita makan. Kuming pun besar-besar macam ni ya. Korang tengok aku punya jari, dia punya ni sebiji dia besar gila aku punya jari. Ni warna pink. Kita sedang mencari halal ni, memang tak ada kot kat sini. Ni goreng-goreng tepung pula ni. Ikan goreng tepung. Okey, udang. Tu air soya. Nampak dia buat air soya. Soya fresh. Soya. Ni boleh minum air soya ni. Berapa Mina harga dia? Soya saja kan? 5. Harga dia 5 yuan, 8 yuan. Betul tak? Air soya 100%. Lepas tu dia seal Dia letak macam tu. Dia tuang-tuang pandai-pandai.